Hari ni kita ada kat IKEA Damansara. Saya lagi dah sini. No, kita cari meja dulu. Meja ni. Ramainya orang makan kat sini. Mi. Hari ni hari Ahad. Tak boleh tinggi. Pak Ustaz duduk kaki gantung. Oh, Ni kaki dia sakit. Mari kita cari meja. Tak apalah, grab lah apa yang ada dulu. Meh. Ambil satu Ini Sofia. Sofia yang ambil satu ni roti. Dari siapa ni? Di mana? Tak tahu. Ni yang itu bawah. Roti. Itu mi punya yang ayah punya. Ni siapa punya kek? Yang gambar Kak Long share. Ni kek apa? Mi punya kek. Mana mi punya makanan? Yang ni mamat punya. Mana ambil? Ni abang ambil Ini mama punya. Roti ni dah sejuk. Keras. Dia makan mushroom. That's why nak ambil mushroom. Ni ha. Okay. Mana mi punya roti dua ni kan? Itu mi punya. Ni Sofia punya. Sofia ni tempat duduk mana? Dia duduk mana? Masuk dari sini, Sob. Okay, mushroom soup. Aduh, ya Allah. Ini mamat punya ya? Ni mama punya. tak lama macam ni je lah. Orang tak isi air pun nak air apa? Itulah. Okey. Air kopi ni mana ni? Mama mana? Ini semua boleh refill kan? Apa nak buat? Ayam ni liat. Ya. Liat ayam ni tak ada potong. Nak makan dulu nak kan beli kari pap. Sejuk tak sedap? Kerat. Tu kata kari pap ke bawah. Kang. Tak, ini nak ambil ni. Boleh. Tak lah. Tak ada. Kita orang buat orang lain jam. Dah lambat nak gerak. Rolling ni bukan main banyak. Nak tak share nak? Ni silap. Orang pergi order untuk ayam. Berapa ringgit kan dia flight? Bawa dengan bawa Yara, lepas tu bawa dengan Azra. Aha. 2, 4, satu dengan ni. Ha. Pergi balik 600 je. Murah ya? Kita tiket seorang dalam 70 lebih lah. 60 Boleh. lebih. Ha. Biasa. Beli awal 70. Kita saya cari balik pun, kalau balik weekend pun saya akan naik kau terbang. Pergi balik 140. Murah. 200. Berapa jam Ha? Berapa jam? Sejam. Sejam je? 45 minit saja. Daripada KLIA? Ha. Kalau Ipoh ada tak? Ipoh tak ada. Pening ada. Ini ada? Pening ada. Daripada Pening ke Kelantan. Ayah ambil lah flight ni lah. Tapi macam Pening Kelantan bukan setiap hari. Dia sehari ada setiap hari. Tapi pagi dengan petang. Pagi petang. Tapi jangan ambil naik pada Subang. Naik pada Subang mahal. Kalau flight ni better naik pada Kelari tu lah. Asia lah. Okay. Taklah. Cuba tengok harga. Kadang batik pun murah. Kadang Firefly pun murah. Kita bawa ni. Mak naik kapal terbang. Yang tu yang kata ni naik kapal terbang? RM70. Kononnya nak pergi bawa mak pergi Sarawak kononnya. Bos Roy pergi dengan kemarin. Pergi balik. Minat lebih. Mahalnya? Dia naik. Oh, dia kena pergi awal ya? Hari tu saya beli pun, kita beli seminggu sebelum kan? Seminggu sebelum je. Seminggu sebelum nak ni, naik flight? Dalam apa? 140? Yelah. Penginapan dah ada, boleh lah duduk. Jangan beli hari Jumaat, nak pergi Kelantan. Hari Sabtu. Sebab cuti kan? Sebab cuti. Beli kalau nak pergi tu hari macam hari Ahad pagi kan. Sekolah lah dengan uni budak-budak ni macam mana? Oh, yelah dia orang. Dan soalan dia murah. Kalau hari sekolah ada orang nak datang. Tapi flight sana sudah penuh. Kan? Sebab orang ramai Orang naik kerja. kota bas. Yalah Daripada naik bas. Naik bas 9 jam kan. penat orang. Kalau flight sejam kan? Sejam. Harga tiket lebih kurang kan. Sekarang kita try dulu. Baik lah.
Suruh dia orang nanti cuti ni kita plan lagi sekali. Saja bawa orang jalan. Ya. Jalan-jalan MC lah. Ha. Dah dah cuti 5 hari. Hari pertama sekolah siapa pergi 5 hari. Mak tak pernah pergi. Itulah ingatlah. Donate dulu ni. Satu Ahad. Boleh? Kita try lah tengok satu Ahad. Ha, kami survey dulu. Kalau okey, kita plan satu family pergi. Ajaklah Kak Ayam semua pergi. Rancangan apa yang menarik Makanan. Shopping lah. Orang perempuan sutra. Batik sutra. Shopping ya? Wakaf cik dia? Ambil kuah ni ya. Ambil fry. Pasal ikan hijau lah. Kalau pernah pergi dah tu. Makanan bubur. Dah pernah pergi dulu. Kawan. Kawan dia tanya. Ha? Oh, betul. Tunggu airport tu boleh mai Jangan, Kelantan sekarang ni musim sejuk Musim sejuk. Ha, hujan. 16 degree tak? Walaupun tak hujan pun. Angin sejuk. Angin. Oh, safe senyap Dah makan senyap Masih.